Hai guys, saya Zafiq daripada Sengkawal. So hari ni saya nak cerita sikit dengan korang lah. Bagi yang kerja berpendapatan. Berpendapatan. Weh, apa dah? Senang cerita yang gaji bersih dalam lingkungan 2000. So, apa kereta yang korang boleh apply? Nak tahu? Marilah. Korang nak tahu kan? Tak tahu tak? So kereta yang korang boleh beli dengan gaji hanya 2000, iaitu kereta Saga, Persona ataupun Previa. Tengok pada tahun juga ya. So kereta-kereta ni anggaran bulanan boleh dikatakan 4 ke 300 lah. So kereta ni memang sesuai untuk korang kalau korang nak keselesaan. Dan kereta yang jenis luas adalah kereta sedan ni lah, Saga, Persona dan Previa. Okey, nak tahu lagi? Nak tahu lagi kelebihan dia apa? Okey, jom. Kalau korang tanya saya, kereta ni kenapa sesuai? Satunya mampu milik lah. Secondnya boleh katakan jimat juga minyak. So no worries. So dari segi maintenance, servis semua orang kata untuk gaji 2000 ni masih lagi mampu untuk kita tanggungi. So jangan risau. Sebab apa? Kat Sengkawal ni pun kita ada sesmen-sesmen yang boleh bagi advice yang terbaik. Kalau korang betul-betul nak cari kereta yang mampu milik, korang boleh isi form di bawah ni dengan segera, kadar segera. Sebab apa? Kereta kita memang banyak, lebih kurang 600 buah. Tapi kereta pun ada had limit dia. Ada yang terhad, ada yang orang cakap banyak lagi tapi masih terhad. Siapa dapat, dia yang dapat. Okey, siapa dapat, dia yang dapat pula. Siapa cepat, dia yang dapat. So, kita akan tunggu ke next video pula. Okey, jumpa lagi. Saya Zafiq daripada Sengkawal. Let's go. Ciao.